Anime ni mengisahkan tentang watak utama kita yang merupakan seorang YouTuber yang buat konten pukul orang dan orang lain pencinta konten dia ni, dan dia boleh buat duit pula dari konten ni. Umat manusia sekarang dah rosak lah. Tapi kita dapati yang dia ni sebenarnya budak baik yang nak kumpul duit untuk kos rawatan adik perempuan dia ke luar negara. Dan disebabkan dia ni si bodoh yang hanya tahu berlawan, dia cuma boleh buat duit yang banyak melalui konten YouTuber dia saja. Kenapa tak masuk MMA? Tapi satu malam dia telah diserang oleh seseorang. Dia dapati penyerang tu hendak menghapuskan telefon dia. Dan lepas tu sebiji ada hantu tiba-tiba keluar dari telefon dia. Ini ada twist sikit, korang kena tengok sendiri. Penyerang tersebut rupa-rupanya hendak menghapuskan hantu itu yang lahir daripada barangan digital. Namun dia telah dikalahkan oleh hantu itu. Watak utama kita juga hampir dibunuh, namun telah membangkitkan kuasa api biru dalam dirinya. Macam pernah tengok lah. Dia menggunakan kuasa baru itu dan berjaya mengalahkan hantu tersebut. Anime ni nama dia Akaun Mati atau Dead Account.